Hai. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang di channel saya Ramadan. Kinwizul Muhammad Iman. Tajuk saya hari ini adalah Aku Janji Pengawas. Kalian pada 3 hari bulan Mac yang lalu, sekolah saya SMK Seri Sendayan telah mengadakan majlis Aku Janji Pengawas 2026 yang turut dihadiri oleh ibu bapa selain daripada guru-guru. Tujuan diadakan majlis ini adalah untuk memberi maklumat tentang pengambilan pengawas sekolah, tanggungjawab dan komitmen mereka, di samping memberi pengiktirafan kepada para pelajar yang dipilih sebagai pengawas. Saya merasakan majlis umpama ini adalah sangat baik bagi ibu bapa untuk mengetahui dan membimbing anak-anak untuk menjadi pengawas yang baik. Majlis dimulai dengan ucapan oleh Tuan Muhammad Zaid bin Abdul Rauf, iaitu Pengetua SMK Seri Sendayan. Dalam ucapan beliau, saya boleh ringkaskan beberapa perkara. Pertamanya mengenai adab dan sopan santun, di mana setiap pengawas dan pelajar lain perlu ada adab dan sopan santun sebelum melakukan tanggungjawab di sekolah maupun di luar sekolah. Selain daripada itu, Tuan Pengetua juga menekankan bahawa tiada manusia yang sempurna atau perfect, cuma tanggungjawab itu harus dilaksanakan sebaik mungkin selain daripada membaiki kekurangan diri. Di video kali ini, saya nak tunjukkan detik-detik peristiwa semasa majlis berlangsung. Semoga majlis-majlis seumpama ini akan terus diadakan di tahun-tahun akan datang. Jom kita saksikan video ini sama-sama. Para pengawas berhimpun di Dewan Terbuka Sekolah. Sidang yang dihormati, majlis kita pada pagi ini akan dimulakan dengan ucapan Tuan Pengetua. Hingga ini majlis mempersilakan Yang Berhormat Tuan Muhammad Zaid bin Abdul Rauf, Mengucapkan SMK Seri Sendayan untuk menyampaikan ucapan. Majlis yang mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, dan sahabat, pada anak-anak dan juga ibu bapa, kerana anak kita perempuan telah dipilih sebagai pemimpin utama di sekolah. Okay? Dan tentulah satu pencapaian yang baik. Okay? Kerana pengawas ni mestilah antara yang terbaik kita pilih untuk menjadikan dia sebagai pengawas atau badan kepimpinan di sekolah. Jangan takut melakukan kesilapan. Kerana kesilapan yang kita buat itu adalah sebahagian daripada akan menjadi himpunan pada pengalaman dalam hidup kita. Daripada kesilapan itulah kita belajar anak-anak yang saya kasih sekalian. Tak ada manusia yang perfect, yang sempurna. Sentiasa dirahmati Allah, sentiasa diberi ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cukup sekadar itu saja. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah kalau tidak di sini ialah untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab yang telah diamanahkan dengan dedikasi, ikhlas dan juga bertanggung jawab. Kedua mempunyai disiplin dan jati diri yang tinggi serta sentiasa berbakti kepada sekolah. Ketiga, memelihara, menjaga dan meningkatkan imej sekolah pada setiap masa. Jadi diharapkan semua pengawas dapat mengambil cakap tentang objektif anda dilantik untuk menjadi seorang pengawas, dan diharapkan objektif ini dapat terlaksana pada tahun ini, insyaAllah. Dan terakhir, bekerjasama dan membantu guru-guru dalam memastikan semua murid mematuhi dan menghayati peraturan dan disiplin sekolah. Alhamdulillah, peraturan sekolah, disiplin sekolah kita dalam keadaan yang baik dengan bantuan para pengawas yang sentiasa membantu guru-guru. Tuliskan nama, membuka pengenalan dengan baik. Beri masa dalam sedikit untuk mendatangkan aku dulu.
Bacaan Ikrar Pengawas. Bahawasanya kami pengawas sekolah SMK Seri Senayan dengan ini bersetuju untuk menerima pelantikan sebagai pengawas sekolah SMK Seri Senayan bagi tahun 2020. Sesungguhnya kami berjanji akan berusaha mengikut tanggungjawab dan termasuk dalam akte janji ini dengan penuh komitmen, dedikasi, jujur, serta amanah untuk membantu pihak sekolah mengawal disiplin murid-murid ke arah kecemerlangan akhlak dan disiplin diri yang tinggi. Sebagai seorang pengawas, kami berjanji akan menghormati dan mengikuti setiap peraturan yang telah ditetapkan oleh sekolah, menjalankan tugas dengan penuh amanah. Aku jadi pengawas kita tadi. Apabila ini sempurna sudah majlis kita pada hari ini, yang masih berkata seperti penghargaan pada tuan-tuan dan sahabat tampil dan dua pihak sedang hadir perhatian majlis pada hari ini, dan kita tutup bersama dengan sesi bergambar. Sekian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis selesai. Terima kasih kepada Tuan Pengetua, guru-guru, ahli-ahli, jawatan kuasa dan para rakan pengawas. Hai. Pelajar-pelajar berhimpun sebelum bersurai. Boleh bantu saya untuk mengalami kita usul pengawasan dewan. Itu untuk Hai. Dia handsome, bagus, committed, dedikasi. Bergambar bersama rakan. Sebagai seorang pengawas, guru pengawas telah menggariskan panduan-panduan yang patut diikuti oleh seorang pengawas. Kita sebagai pengawas haruslah mengikut peraturan sekolah. Jangan sesekali merasa sombong atau ada kelebihan diri. Hanya lakukan tanggungjawab dengan penuh disiplin dan amanah agar nama sekolah boleh kita naikkan bersama-sama. Nah, itu je lah video saya kali ini. Okey, sekarang jangan lupa subscribe, tekan je like, share dengan kawan-kawan kalian ya. Okey, so jangan lupa tengok Raiman dulu lagi ya. Okey, so terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, jumpa di next video.